Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Saya Hafizan. Saya akan terangkan cara menukar wear and tear part untuk mesin MDEX Turbo Mini Fertilizer Spreader. Okey, pertama, agitator perlu ditukar setiap 6 bulan ataupun sekitar 1500 jam. Okey, cara untuk buka agitator ni tuan-tuan kena pusing mengikut arah jam. Untuk buka ikut arah jam, untuk pasang lawan jam. Kedua, wearing plate setiap 1 tahun ataupun sekitar 3000 jam. So cara untuk buka dia, tuan-tuan buka skru ni kiri dan kanan. Lepas tu skru bawah ni. Lepas tu skru ni. Baru tuan-tuan boleh cabut wearing plate ni. Ketiga, spinner disc. Okey, yang dipanggil spinner disc yang ni, mula-mula sama juga macam tuan-tuan nak buka wearing plate tadi. Tuan-tuan buka semua skru ni, kemudian tuan-tuan buka skru ni, 4 skru ni, baru boleh keluar spinner disc ni. Okay, spinner disc ni perlu ditukar setiap 6 bulan ataupun 1500 jam. Keempat, agitator shaft. Yang dipanggil agitator shaft yang ini. So yang ini tuan-tuan perlu tukar setiap 1 tahun ataupun 3000 jam. Kelima, tuan-tuan perlu tukar dust cap. Ni ataupun oil seal. Yang ni yang warna hitam ni. Ini perlu ditukar setiap 1 tahun ataupun 3000 jam. Keenam, tuan-tuan perlu tukar bearing. Bearing ada dalam ni ada 2. Lepas tu dekat atas ni pun ada lagi 2. Okey, bearing ni tuan-tuan perlu tukar setiap 1 tahun ataupun 3000 jam. Okey, ketujuh, 15P pinion gear yang ini. Yang ini dia akan cepat haus lah, sebab sini 1 pusingan, sini dah jadi 2 pusingan. So yang ini tuan-tuan kena tukar setiap 1 tahun ataupun 3000 jam. Ke-8, screen. Yang ini tuan-tuan perlu tukar setiap 1 tahun ataupun 3000 jam. 9, housing gearbox. Okey, maksud dia kulit gearbox ni tuan-tuan perlu tukar setiap 3 tahun ataupun 9000 jam. Ke-10, 27 crown gear T. Yang ini tuan-tuan perlu tukar setiap 2 tahun ataupun 6000 jam. Ke-11, universal cross set. Yang ini. Yang ini tuan-tuan perlu tukar setiap 2 tahun ataupun 6000 jam. Yang ni Seterusnya, PTO shaft. Yang ni satu set PTO shaft ni tuan-tuan perlu tukar setiap 5 tahun ataupun 15000 jam. Akhir sekali, main frame. Yang ini. Yang ini tuan-tuan perlu tukar setiap 5 tahun ataupun 15000 jam. Okey, itu saja daripada saya untuk bahagian wear and tear part. Semoga bermanfaat untuk anda semua.